Cik Kak ni selalu dikaitkan dengan cerita-cerita seram area Malaysia, Brunei, Singapore and Indonesia. Ada yang kata nama Cik Kak ni actually berasal daripada sebuah kota. Ada juga cakap dia actually berasal daripada perkataan pohon tinggi disingkatkan menjadi poti ataupun pintu anak. I rasa penampakan dia mesti ramai dah tahu kan? Sama ada penampakan yang cantik, sama ada pegang baby, bau wangi. Tapi ada juga cakap ia mengerikan duduk dekat atas pohon and berbau sangat busuk. Rambut dia pula mengurai and pakaian dia berwarna merah ataupun berwarna hitam ataupun berwarna putih. Yang selalunya warna putih lah kan. Cerita asal-usul Cik Kak ni yang famous adalah sama ada dia ni meninggal time melahirkan ataupun meninggal time dia tengah hamil. Ada juga cakap yang actually Cik Kak ni boleh dipanggil dengan lagu Lingsir Wangi kan. Macam mana kalau I cakap actually ada kisah Cik Kak ni yang lebih menarik. Kisah Kunti kali ni ada kena-mengena dengan seorang perempuan yang bernama Ngartasih yang merupakan isteri seorang dukun.